Beginilah keadaan pelupusan rumah terbakar di Kampung Buan Dayak. Sungguh menyedihkan. Bagaimanapun kita tetap bersabar. Ini kena kami gambar dek. Menggemegai tali. Inilah keadaan setelah rumah terbakar. Macam-macam dugaan pada tahun ini. Dekat Bintulu banjir, di Kuching banyak kebakaran yang berlaku di sekitar kampung Tabuan Dayak, di Tabuan Melayu, Tabuan Melayu, Tabuan Tabuan Lot, Pucau. Macam-macam lah. Tidak tahu apa mau bikin lagi. Dan bagaimana kalau adakah rumah cik ni perlu dibina semula ataupun bagaimana? Itu based on my grandmother opinion lah. Macam mana dia, kalau dia cakap dia mau bina rumah baru, tapi ini belum di clearing lagi. Tengoklah apa macam bajet. Yalah. Setakat perkembangan yang terkini, adakah Encik ada menerima bantuan daripada pihak kerajaan ataupun daripada pihak Jabatan Kebajikan? Bagaimana? Setakat ini belum ada lagi bantuan yang diberikan, tapi ayah saya sudah buat surat, hantar surat pergi pejabat kebajikan lah, apa-apa saya pun tidak tahu. Dia ada hantar surat lah, tapi tunggu tengok macam mana. Nanti mereka akan bagi announcement atau info balik. Mungkin ada bantuan diberikan atau tidak. Okey, kita teruskan operasi operasi meroboh rumah yang telah dan terbakar. Clearing barang secepatnya mungkin. Terima kasih. Sekian liputan Karang Sing Walia.